Assalamualaikum gengs. Apa yang kita nak bincangkan iaitu apakah itu bearish engulfing fail. So untuk kita kenali macam mana nak tahu bearish engulfing fail tu, perlulah kita tahu apakah itu bearish engulfing terdahulu. So bearish engulfing should be kita tahu di mana sepatutnya candle bearish berjaya menelan keseluruhan candle sebelumnya. So bila kita cakap sebagai keseluruhan, perlulah termasuk shadow atas dan juga shadow bawah gang. So ini adalah contoh-contoh bearish engulfing. So ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah dia memerlukan dua candle untuk menelan keseluruhan candle sebelumnya, termasuk shadow atas dan termasuk shadow bawah. So maksimum 2 candle sahaja gang. 3 candle tak jadi gang. 3 candle tak jadi. So ini adalah satu lagi contoh di mana satu candle bearish di sini berjaya menelan keseluruhan candle sebelumnya, termasuk shadow atas dan termasuk shadow bawah gang. So kalau bearish engulfing dari segi candle dan dari segi apa yang kita akan target, iaitu adalah bila berlakunya bearish engulfing should be kita akan target apa gang? Kita akan target apabila dia berjaya menemu atau mencapai semula harga bearish tersebut, kita akan target kepada dia akan terus melakukan penurunan. So bila kita bercakap tentang fail gang, bila kita bercakap tentang fail, kita perlu tahu di mana iaitu dia berjaya ataupun dia menggagalkan. Dia berjaya pula, dia menggagalkan. So macam mana dia menggagalkan? Apabila dia kembali, dia memecahkan struktur itu kan. Dia memecahkan struktur itu. So maksudnya tempat yang kita target untuk mencari peluang untuk sell, automatik akan berubah untuk kita target kepada kenaikan. So faham So dari segi zone, kebiasaannya macam mana kan? Dari segi zone, kebiasaannya jika candle ataupun candle itu kecil kan, katakan candle ini dan shadow atas dan shadow bawah di sini sebesar 20 pip saja. So tak ada masalah untuk kita ambil ini menjadi zone. Tetapi katakan dia besar, kita akan ambil body sahaja. So faham kan? So faham kebiasaannya kalau nak ikutkan dari segi buku kan. Sekejap saya delete sekejap. Kalau nak ikutkan dari segi buku, should be ini candle yang menelan, should be kita akan target kepada apa kan? Should be candle yang menelan ini adalah keseluruhan zone. Tetapi kalau kita ambil candle yang menelan, kita akan ada satu masalah, iaitu zone terlalu besar gang. So kalau kita nak kecilkan, kita boleh ambil candle yang ditelan, sama ada body sahaja ataupun shadow to shadow. So faham mengikut dari segi zone yang kita boleh tanda itu sahaja. So kalau korang nak fahamkan tentang bearish engulfing fail, korang kena fahamkan dulu apakah itu bearish engulfing di sini. So faham kan Itu sahaja. Assalamualaikum.